Tengok sini. Oh, nampak ni cala luar dalam keliling semua cala. Blok tengok blok seramik, rasa motor ni dah set up ni. Ni aku rasa ni kompon-kompon pemain salah pasang ni. Pemain lama dia ni kan, asal viral kat TikTok je pergi kan. Salah pasang ni. Tengok saya ajak lagi ke? Nak cerita sikit berkenaan dengan motor modified dengan motor standard. So contoh macam kat depan ni lah, orang tengok ini blok seramik lah, blok seramik. Cuma kat dalam dia adalah macam biasa cala-cala manja kan. Motor ni pun dah pakai lama, mileage pun dah agak tinggi. Buat dengan kita juga. Nak dikatakan kat sini adalah berkenaan cerita barang racing. Kau pakailah barang brand apa-apa sekalipun, brand besar, brand tu famous, brand tu mahal, tetap akan ada isu berkenaan dengan produk tersebut. Kadang-kadang mungkin 1000 dalam satu biji, mesti akan ada juga barang-barang yang ada error, ataupun barang-barang yang reject, ataupun barang-barang yang tak sempat di QC. Sebab apa? Benda ni barang racing geng. Dan salah satunya, bila korang dah pakai motor ni lama, mana-mana bengkel pun aku rasa lah takkan ada warranty seumur hidup. Satu hal, benda ni produk racing. Dan juga yang nak modified ni korang, yang keluar duit pun korang. Dan juga korang sendiri pun tahu modified ni tak ada warranty. So aku buat video ni untuk owner yang dah modified motor, atau bengkel-bengkel yang buka motor yang dah siap modified. Tolonglah jauhi salahkan pemain lama korang. Sebab korang pun tak tahu pemain lama korang buat apa, kadang setup dia macam mana, kadang mazhab dia berbeza. So itu akan jadi perbalahan. Cukup-cukuplah untuk pemain-pemain settlekan masalah yang ada, bagi penjelasan dekat owner apa masalah motor dia sebenarnya, punca daripada apa. Jangan sibuk nak salahkan barang, jangan sibuk nak salahkan pemain lama. Cari dulu punca, baru betul jadi pemain yang berjaya dan berilmu. So ini penjelasan berkenaan dengan barang racing. Kadang-kadang bukan semua barang perfect, dan kadang-kadang mungkin setupnya tak betul. Tapi kalau setup betul, barang tak bertahan, kita pun tak boleh cakap apa. Okay, kalau korang ada masalah macam ni, korang nak modi, korang boleh cari Part Time Garage.